Assalamualaikum. Okey, saya nak review baja Asiana kami, iaitu baja all in one. Yang ni pokok mangga kelapa, yang mangga yang besar tu kan. Okay, yang ni adalah hasil daripada penggunaan baja Asiana kami. Penggunaan baja Asiana kami ni mestilah diguna dengan secara konsisten, iaitu setiap 2 minggu sekali ditabur. Untuk pokok yang besar berumur 2 tahun ke atas, tuan-tuan puan-puan perlulah memberi pemakaian baja tu macam untuk yang pokok tadi, dengan yang pokok ciku mega ni pakai segenggam setiap 2 minggu sekali. Kena konsisten dan rajin lah. Lepas pada tu kena sentiasa jirus pagi dan petang. Okey. So yang ini pun, pokok ciku ni pun semakin galak mengeluarkan hasil dia. Okey, tengok tu makin banyak lekat buah yang ni. Ciku mega ni adalah buah yang besar gedabak juga. Okey, pokok dia tak besar sebabnya saya sentiasa pruning. Okay, sebab senang untuk kita nak capai buah yang rendah-rendah je kan. Okey. So, bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan baja Asiana kami, bolehlah hubungi kami di talian 011194200204. Okey, pengepusannya adalah seluruh negeri dan seluruh menggunakan pengepusan JNT. Okey, sesiapa berminat bolehlah mencuba. Belum cuba, belum tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, geng kebun. Okey, kembali lagi saya. Okey, hari ni saya nak reviewkan pokok kelapa lah pula.